Sai. Oi. Ada. Dua. Ini yang kayak gini. Yeah. Assalamualaikum, welcome back to my channel Mak Syarul Hunter. Okey, untuk video kali ni kita nak pergi ngai hotel. Jadi kita tubik daripada JT tu pukul 10 malam. Disebabkan oleh kita beli hotel dengan bahan-bahan lah untuk masuk Maggi. Jadinya trik kali ni kita nak ngai. Bila dapat hotel tu kita akan terus masuk lah tapak tu. Jadi nak bersuasana je ni. Okey, pok pertama kita dah sampai. Jadi kita tengoklah hasil dia setara mana. Apa yang terakhir? Oh. Ya Allah. Murah lah tu 5 ya. Mana tali tak ngapuk. Sihat walafiat ai. Ada? Tak ada nak rekod lah. Nampak. Ada ekor ni. Nah, ada lauk kita oleh ni. Ada makan ni kita ni. Ada lauk. Oh, boleh. Alhamdulillah di pok pertama dengan kedua tu kita tak pau. Bolehlah 2 ekor. Jadi kita pindah tempat lain, kita pergi ke pok 3. Pok 3 tu memang sesuai lah untuk ngai sebab dia lapar. Lepas tu kebetulan pula masa tu air sungai tengah duduk pasal, jadi air slow lah. Sesuai lah untuk ngai, apa kata, untuk ngai udang jenggu. Jadi tempat ni memang tak tunggu lama. Tak tunggu lama dia makan lalu. Tu dah Boleh? kita tengok hasil dia. Lo basah boleh. Ni telek ni, Lelak ni. Boleh moyak ni dah. Dah apa lama ni boleh ngomong. Apa tu tak ada gigi. Apa pula? Yalah. Naik telek lah ni. Setelah beberapa kali kita kumpau, jadi hok ni agak ada lah udang ataupun jenggo. Sebabnya jenggo tu tak ada lagi. Jadi kita akan naikkan jenggo kodok. Kita naikkan jenggo. Bersinar mata boh. Bersinar mata. Ni mau jenggo kata tak? Kenapa? Apa? Ni yang kayak gini ya? Ini betul gitu. Apa? Pok oleh sah. Nak buat review udang. Ada. Sai. Jenggo. Olo kata. Jenggu. Mata merah. Sepik biru sepik. Loko. Tak apa dah. Ni bolok. Waktu bolok mah. Ada. Dah. Ada bersinar mata. Alhamdulillah. Rezeki mana ni? Bersinar mata. Untuk ngai udang tu kita menggunakan anak udang. Anak udang ni kita beli 5 ias bekas di Kedah lah. Boleh dah buat lauk kita. Makan Maggi. Ekor dah. Setelah capai target buli udang banyak ekor, jadi kita nak menyediakan bahan masakan lah untuk masak Maggi. Jadi yang pertama tu kita kupas bawang putih dulu.
Lepas tu kita standby dah. Dapur kita ni kalau tak bawa dapur kita ni memang tak masak lah Maggi malam ni. Sebelum nak masak tu dah Dah. lagi dia strike seekor aku. Gelak minta apa? Oh, boleh dah. Target laut kita tu 3 ekor je ni. Lebih dah ni. Kata go tu. Oh tu. Oh gitu. Look. Saya bekok. Ini dia hasil kita ngai. Oh ni paling besar kali ni. Otak dia. Hati ha. Gila man. Kita sial lalu ha. Kacang. Aroma bau menumis. Tiga. Benar. Pahit tengah udah. Terus tema lagi dah. Buk lagi udah gue. Terasa bau dia bawah Maggi. Agak bulu. Oh kita tak letak raya. Besar. Mileko. Allah, wajah dia. Alhamdulillah selepas kita makan tu kita nyimpan barang lah sebabnya masa ni dah pukul 2.30 pagi dah. Memang barai dah sebab dah kita turun daripada pukul 10 malam lagi. Jadi bila kita sampai di jeti ni ada lagi budak dengai. Terima kasih hok mana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe channel Mak Syarul anda.